Saya memang betul-betul tak ada duit nak bayar tu. Puan sedekahkan tak kat saya? Sekarang ni saya ada dekat Ipoh, Perak. Kawasan dia dekat-dekat dengan kawasan stadium lah. Satu kakak kat tepi ni, dia tengah meniaga pisang goreng. Seorang-seorang dia aja. So saya nak turun, beli pisang goreng sikit, nak makan. Sambil tu kita try sembang tengok apa cerita dia apa semua. Let's go. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Pisang goreng. Ni mula niaga pukul berapa ni? Oh, habis awal ni. Alhamdulillah. Ni kira macam mana ni? RM42. Tak, nak rasa boleh rasa dulu. Mana boleh macam tu? Saya biasa bagi orang customer cakap. Habis tu kalau dia rasa dia tak bayar? Tak apa, saya bagi je. Saya bagi je, tak apa. Ya, saya. Bagilah RM4 boleh. Ni saya minta halal ni, saya rasa. Boleh ya? Boleh ya? Boleh rasa. Saya rasa yang ni boleh. Tak, rasalah pisang. Rasa pisang. Boleh ya? Panas lagi ni. Hari ni saya berapa? 1,000 dah? Tak. Tak sampai. Buat saya biasa niaga sikit-sikit je. Maksud dia habis ni balik terus kan? Anak-anak berapa orang? Anak 3 orang. Anak 3. Sulung umur berapa? Di atas 1. Yang kecil sekali? Tengah main 6 tahun 7 tahun. Oh tu. Sehari saya boleh pergi berapa ratus? Kalau hari yang okey ya. Dalam 400 lebih. 400 lebih kan? Katalah kan, saya memang betul-betul tak ada duit nak bayar tu. Puan sedekahkan tak kat saya? Saya bagi je. Sebab apa puan bagi? Duit tu bagi saya esok akan ada lagi. Buat apa kita nak berkira? Kalau kita memberi hari ni, belum tentu ada kurang dia. Esok akan ada lagi bertambah. Macam saya tengok kucing kan. Makanan mereka, kalau saya nampak dia, saya mesti aku pergi kat dia. Saya akan cari sedaya upaya untuk bagi dia makan. Bagus. Esok niaga tak? Esok insyaAllah saya niaga. Esok niaga kan? Okey. Tu berapa ringgit tu? RM4. Ya. Tadi tu saya iklan dia. Tak apa. Janganlah macam tu. Tak apa. Boleh. Boleh. Tak apa. Betul? Saya bagi je. Allahu Akbar. Saya ambil ini je. Okey ya? Kalau tu saya tambah lah. Jangan. Cukup. Tak apalah, saya nak undur diri dulu. Saya nak minta tolong sikit boleh tak? Esok boleh tak buat kenduri sikit? Siapa datang beli, jangan ambil duit. Saya amanahkan kat puan. Puan esok buat kenduri sikit. Untuk esok. Tak apa ambil. Tak apa ambil. Sampai cukup jumlah tu, baru puan start jual balik. Maksudnya esok puan dah ada sale dah. Okey? Betul-betul tolong saya minggu. Kenapa minggu ni ada isu apa? Ada masalah kewangan. Oh, masalah kewangan. Apa isu apa? Kereta rosak. Kereta rosak. Kereta mana kereta ni? Kereta personal. Oh. Kalau macam tu, duit tu ambil kat puan, pergi repair kereta. Esok berniaga je macam biasa. Tak apa, saya halalkan. Yang mana yang berdekatan korang boleh beli kat kak ni. Saya rasa sendiri tepung dia tu rangup. Pisang dia pun tak terlalu manis, just nice. So, sedap. Alhamdulillah. Jaga diri puan tak apa, yang tu pergi repair kereta je. Okey, baik. Assalamualaikum. Kita dah bantu dah seorang dekat Ipoh. Alhamdulillah. Saya punya SOP mudah. Di mana kaki saya pijak, saya mesti bantu at least seorang kat situ. Alhamdulillah hari ni Allah pertemukan saya dengan puan ni. Tiba-tiba dia pun ada masalah, repair kereta apa semua. Nampak rezeki. Doa banyak-banyak guys. Jangan lupa doa. Cikgu Syari, Ipoh, Perak.